Syawak ni tak boleh nak masuk-masuk ni. Kalau hiking stick akak abang jadi macam ni, jangan panik, jangan ragu-ragu tau. Dia tak rosak lagi. Ikut step yang Alif ajari sampai habis, mesti akan jadi elok semula. Jom dalam video dia, jom kita tengok cara dia macam mana. Okey, first akak abang longgarkan dahulu dia punya pin ni ke atas. Bagi dia ada ruang macam ni, baru akak abang masukkan ke dalam dia punya hiking stick semula. Lepas tu akak abang lockkan sahaja dia macam biasa. Kalau dia terjadi kepada bahagian ke bawah, buat step yang sama. Kalau hiking stick akak abang still lagi tak boleh masuk, akak abang cuba perhatikan betul-betul dia punya pin ni dekat mana. Kalau akak abang tengok dia dekat bahagian bawah, akak abang kena longgarkan dia ke bahagian atas, macam yang Ali tengah tunjuk sekarang ni. Kemudian masukkan semula ke dalam dia punya hiking stick. Lepas tu dah boleh lock macam biasa, dah boleh kunci, dah boleh guna macam biasa. Jangan buang kalau hiking stick tu jadi macam ni. Okey, kalau akak abang berminat dengan kita punya hiking stick ni, jangan lupa gerak dekat back dekat bawah sekarang tau. Bye bye.